Wasted gila sebab Carmelo tak ada justice, Mat. Apa Carmelo pegang title tu berbulan-bulan, lepas tu kau retronkan title tu kasih dekat Sami Zayn semata-mata untuk kasih Sami Zayn tiket ke WrestleMania lawan dengan Trick William. Better kau buat triple threat, at least ada justice dekat si Carmelo Hayes. Apa yang Carmelo Hayes nak buat lepas ni? Nak menang lagi Giant Battle Royale Giant Under the Giant tu? Sampai bila, Mat? Apa justice je? Takkan lepas ni kau nak kasih Carmelo Hayes tu ke World Champion? Lambat lagi, kan? Berapa banyak superstar yang dia nak kena hadap untuk World Champion tu. Lepas tu kau nak kasih dia tag team. Kalau dia masuk tag team punya division, habis ke bawah lagi lah dia punya prestasi. So cuma aku harapkan mungkin Carmelo dia nak minta cuti panjang sikit ke kan, sebab dia dah lama sangat pegang US title tu, hampir dekat 3-4 bulan maybe. Lepas tu aku mengharapkan selepas SmackDown After Mania ada something manis-manis untuk Carmelo Hayes lah. Tu yang aku harapkan lah. Tolong jangan wastedkan talent yang sangat-sangat berbakat itu. Kan masuk ke company sebelah baru kau ada Akai Triple H